Sekarang kita pindah kepada pembahas nombor 11. Senator Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusof. Sahabat saya ni. Terima kasih Tuan Speaker yang segak dan bijaksana. Saya pun tak tahu tadi masa pindaan perlembagaan tadi, Datuk Ahmad pun sebelum saya juga. Masa pindaan tadi, yang ni pun lepas tu saya, yang ni pun sama. Itulah alhamdulillah. Rasanya ada ngam di situ mana-mana tu. Tapi yang penting Tuan Speaker, saya nak petik pepatah Inggeris. Dia kata sometimes better to lose and doing the right thing than to win doing the wrong thing. Tapi dalam hal kita tadi, sebenarnya kita win. We win. And insya-Allah we will do the right thing. So apa yang saya nak masukkan di sini adalah, pertama saya tadi ada nak tanya kepada menteri tentang beberapa perkara, tapi dalam pembentangan usul tadi dia dah cakap benda itu, jadi saya rasa wajar untuk saya ulangi balik. Pertama ialah tentang Oversight Committee. Oversight Committee ini perlu ada satu jawatan kuasa standing committee antara Dewan Negara dengan Dewan Rakyat untuk memantau. Sebab kita kata kita nak bebas, tapi kalau Majlis Perkhidmatan Parlimen ini tak ada siapa pantau dia pun tak boleh juga. Maknanya kena ada oversight. Dan tadi disebut sebenarnya oleh menteri. Yang kedua ialah annual report yang perlu dibentangkan kepada Dewan, dua-dua Dewan. Annual report ni boleh kita tengok apa yang berlaku, apa masalah, dan kita boleh orang putih kata put them on the toe. Maksudnya dalam kerangka yang kita nak buat ni, tak ada siapa yang bebas daripada pemantauan. Itulah maknanya kebebasan. Begitu. Sebab kita tak nak bila dia bebas pula, dia ikut dia nak buat apa pun tak boleh juga. Sebab itu Oversight Committee, annual report sangat penting. Dan yang ketiga ialah impartiality. Impartiality ni maknanya semua petugas untuk perkhidmatan parlimen ini mestilah sikap dia tidak ada apa-apa orientation menyokong mana-mana pihak. Sebab dia itu adalah badan yang bebas dan dia mesti dilihat bebas. So budaya ini dan ada provision yang perlu memastikan impartiality ini is seen. Bukan saja is said but is seen. Cuma dalam kita membicarakan soal berlakunya ada transition period, tadi disebut oleh menteri 2 tahun. So this transition period ini pun saya kira perlu kita lihat ke depan. Ada satu klausa di sini iaitu pentadbiran dan kewangan, disebut ketua pentadbir parlimen. 11.1, hendaklah ketua pentadbir parlimen ini daripada anggota perkhidmatan awam persekutuan. I have a problem here dengan Izid, sebab kalau ketua pentadbir itu daripada perkhidmatan awam, kita khawatir nanti akan ada juga satu bentuk intervention yang mungkin akan defeat ataupun tidak capai kepada maksud kebebasan tadi. Inilah termasuk dia akan jadi setiausaha kepada Majlis Perkhidmatan Parlimen ini. Dan dia juga adalah mengawal. Disebut di sini, hendaklah mempunyai kawalan terhadap anggota perkhidmatan parlimen. Jadi di mana kebebasan itu, sedangkan dia adalah setiausaha kepada majlis ini. Dan dia adalah anggota pentadbiran daripada perkhidmatan awam persekutuan. Yang ini agak membimbangkan saya, seolah-olah macam ada satu clause yang masih lagi belum bersedia akta ini untuk benar-benar bebas daripada kongkongan perkhidmatan awam. Jadi saya harap perkara ini perlu diberi penjelasan. Dan selalunya pengalaman kita, kalau setiausaha majlis dalam apa-apa majlis, kadang-kali dia overrule banyak perkara di atas sebab dia yang pegang keputusan-keputusan dari sudut dia yang akan menjadi orang kata penghubung tu.
Jadi kalau dia tak nak buat atau dia cari jalan untuk tidak buat sesuatu keputusan yang dibuat oleh majlis ini, maka akan berlaku di sana sedikit masalah. Jadi dengan saya merasa bersyukur, terima kasih kerana kita lihat reformasi parlimen ini sangat, kita kata, berada pada landasan yang tepat. Cuma saya nak bayangkanlah siapa-siapa jadi kerajaan lepas pada ini. Bukan mesti kita, siapa-siapa jadi kerajaan. Kalau dulu dia menentang atau dia berkecuali akta ini, macam mana dia jadi kerajaan, dia nak laksanakan? Ataupun kalau kita nak lantik, di kalangan majlis itu ada 2 pembangkang. Tapi dia pada awal tak setuju. So, agak pelik. Sedangkan, saya ulang balik, akta ini adalah untuk kita. Esok saya tak tahu, saya mungkin tak jadi senator lah. Tuan Speaker pun mungkin tak jadi senator lah. Tapi kita telah melakukan sesuatu untuk legasi negara. Sekian, terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Muhammad Datuk Seri Mujahid. Kali ini baru selama 3 tahun kita duduk sini, kali ini saya tengok pertama Datuk Seri Mujahid tepat 5 minit berhenti. Kalau tidak, jadi kelas dia ni pasal dia hormat saya sebagai speaker sementara ni. Kan?